Hak ni dia kata mengikut zon makmum atau imam sembahyang baca nya salah. Ya buku salah ni dia kena yakinlah, jangan zah. Zah tu boleh jadi kita duk berasa diri kita sah kendak nak mengikutnya, dan jikalau tu imam khususi harus kendak makmum nak sembahyang jemaah pada masjid qaryah yang lain. Dan jikalau syok baca itu imam sah kendak nak mengikutnya. Jadi ya kalau kita kata gini, kita kata kita yakin, jangan kira zah, kita yakin kata tu imam ni baca dia salah. Nah, tu. Lepas tu imam ni dia panggil tu imam ratib, tu imam hak khususi. Bukan imam tu imam ni dak, tu imam hak kerajaan ni suku, tu imam hak khususi ni dah. Ia ni kita yakin kata dia tu baca salah. Nah, ia tanya sini kata, boleh ke tak kita nak lari pergi semaya di masjid lain? Tak boleh lagu tu. Kalau kita yakin kata tu imam tu baca salah, maka wajib di atas kita orang hak yakin ni, kita kena panggil kecek sama seorang dulu. Ini demo sebut sikit buku salah dalam Fatihah. Ia bacanya kita baca sirah, ia baca sirah. Sirah. Ia jadi pelet Pakistan. Jadi sirah. Sirah tak boleh lah sirah. Sirah. Ra dak atas ra, bukan ra dak atas ra. Ngejo apa lagu tu? Nah, sirah. Tu. Yang keduanya salah betul takbiratul ihram. Ni kalau ada kena baiki. Allahu akbar. Jadi tepat ha tu, pak ha tu tukar jadi ha. Allahu jadi terenyek tak jadi ha dah. Allahu akbar. Nah. Yang kedua, yang ketiga pula ia tak ada jadi Allahu akbar, jadi Allahu akbar. Tengok ni cari cara dia tu. Apa pula dah situ. Allahu akbar. Dia kata Allahu ai tak kena. Tu dia. Deh. Tu tempat hak kena baiki tu. Sirah dia baca sirah. Lepas tu dek nusa lagi tu imam. Dia sebut ain tu jadi terenyek berdoa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia terenyek jadi alihim. Tak kena juga. Alaihim dah. Dia nak terenyek itu berdoa dah. Jadi alihim. Jadi ali. Tu kena baiki belakang tu. Lepas tu kalau kita nak baiki tak boleh. Kita jangan jadi tu imam, demo lain jadi tu imam. Kita jadi makmum. Ya ada juga terkadang orang tu dia nak baiki tak boleh. Maka kita sah semaya untuk diri kita tapi nak tarik orang tak boleh. Yang ke lagi pula ni. Apa dah? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ianya kita kena lah. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi rahim. Nyewak nipis benda jadi kalau ada benda-benda lagu ni, kita ada usaha nak baik kita tak leh dah. Kita jangan jadi tu imam. Dia malah jadi tu imam, kita jadi makmum. Lepas tu kita betul cara kita. Tidak jadi masalah banyak dengan masjid. Lepas tu surat ni kena jawab minggu depan lah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.